Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Pejam celik, kita dah sampai ke penghujung tahun dah. Dan macam biasa, bila kita sebut pasal bulan 12, benda yang paling kita nanti-nantikan ialah sale 12-12. Betul tak? Dan sale kali ni, Infinix ada buat promo Infinix 12-12 and year penuh bergaya sale dekat official Shopee diorang pada 11 dan 12 Disember ni. Apa yang best pasal sale kali ni? Korang boleh dapatkan smartphone baru dengan harga serendah RM299 sahaja. Yes, bawah RM300. So dalam video kali ni, saya dah susun 5 gadget Infinix paling padu mengikut bajet korang, bermula daripada yang paling murah sampailah ke level yang power untuk gaming. Dan tanpa melengahkan masa lagi, so jom kita mulakan video ini. Kita mulakan dulu dengan king segala bajet, iaitu Infinix Smart 10. Kalau korang tengah mencari telefon untuk anak-anak sekolah ataupun nak jadikan second phone, inilah jawapannya. Harga promo dia cuma RM299 sahaja. Apa yang best dengan phone ni? Dia ada 4GB RAM. Untuk harga macam ni, jarang dapat 4GB RAM ni. Dan dia ada storage 64GB. Kedua, skrin dia ada 6.6 inci HD+. Pun jarang juga phone harga 200 lebih macam ni dapat refresh rate 120Hz. Speaker dia pun guna dual stereo speaker dengan 300% ultra volume. So bunyi dia memang kuat. Dan bateri dia besar, 5000 mAh. Dan dia guna chipset T7250 yang dijamin lancar selama 48 bulan. So dengan harga macam ni, phone ni memang menang banyak. Okey, kita naikkan sedikit bajet. Untuk korang yang kerja lasak, kerja rider atau banyak buat kerja kat luar, saya recommend Infinix Note 50X. Harga asal RM709, tapi masa sale 12-12 nanti, korang boleh dapatkan phone ni dengan harga RM609 saja. Siap dapat free casing lagi. Kenapa saya kata sesuai untuk kerja lasak? Sebab phone ni ada ketahanan military grade 810 dan ada IP64 untuk kalis debu dan percikan air. Kiranya kalau phone ni jatuh sikit-sikit tu, tak ada hal. Dia punya chipset pun padu sebab dia guna chipset Dimensity 7300 Ultimate 5G. Kamera utama dia 50MP ultra clear yang boleh record sampai 4K. Yang mana jarang phone harga macam ni boleh rakam video 4K. Bateri pun besar 5200 mAh dengan 45W flash charge. So untuk korang yang nak cari daily driver yang laju dan lebih durable, phone ni berbaloi beli. Seterusnya untuk student ataupun korang nak cari tablet untuk buat kerja on the go, korang boleh check out Infinix Xpad 20 Pro ni. Tablet ni nampak premium sebab dia guna ultra slim metal unibody. Harga promo dia RM999 untuk varian 256GB. Skrin pun besar, 12 inci, resolusi 2K dengan 90Hz refresh rate. So memang puas nak layan Netflix atau buat kerja split screen. Audio pun sedap sebab ada 4 speaker Symphony dengan true 360 sound. Dan yang menariknya dia ada fungsi Infinix AI yang mana boleh tolong buat kerja sekolah, tukar gambar yang edit dokumen, dan ada juga fungsi learning center yang sangat berguna untuk anak-anak. Chipset pun power, guna chipset Helio G100 Ultimate, dan dalam ni ada bateri yang tahan lama iaitu 8000 mAh. So tablet ni ada package yang lengkap untuk bawah RM1000. Dan sekarang kita masuk ke kategori gaming. Dan phone Infinix yang cukup popular tahun ni pun ada sale juga, iaitu Infinix GT 30 Pro. Harga asal RM1299, tapi masa sale ni nanti dia turun jadi RM1099 untuk varian 12 256GB. Dan yang paling best, korang dapat GT Pro Gaming Kit secara percuma. Dalam tu ada Mac Case dan Mac Charge pula. Dan yes, phone ni memang dicipta untuk kaki mobile gaming. Dia guna chipset Dimensity 8350 Ultimate dengan 3D Vapor Cloud Chamber Cooling. Skrin pun guna 1.5K AMOLED dengan 144Hz refresh rate dan bateri dia besar 5500 mAh. Siap support 45W wired dan 30W wireless charging. Dan satu lagi, kamera dia pun bukan biasa-biasa. Ada 108MP, lengkap dengan kamera ultra wide dan 4K recording. Dan yang terakhir, gadget paling power dalam senarai ni, iaitu tablet Infinix Xpad GT. Kalau skrin 12 inci tak cukup, tablet ni bagi korang skrin 13 inci 2.8K dengan 144Hz refresh rate, yang mana sangat puas untuk tengok skrin tablet ni. Dia punya performance pun laju, guna chipset Snapdragon 888. So nak edit video ke, nak main game ke, semua boleh handle dengan jayanya. Dia punya audio pun power, ada 8 speaker dengan 3D surround sound. Dan saya suka bateri dia sangat besar, 10000 mAh dengan 33W fast charging. Tablet ni harga asal dia RM1749, tapi masa 12-12 nanti, korang boleh dapatkan tablet ni dengan harga RM1569.
So itulah dia senarai gadget Infinix yang berbaloi untuk korang dapatkan masa 12-12 nanti. Dan semua harga promo yang saya sebut tadi hanya sah pada 11 dan 12 Disember ini. So make sure korang check out Infinix Malaysia Official Store dekat Shopee. Dan untuk link produk, saya dah letak siap-siap dekat bahagian bawah video ini. So korang tinggal klik je. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk video Infinix pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa jua pertanyaan, korang boleh kemukakan kepada saya. Boleh korang komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.